Selamat datang ke Melaka. So hari ni kita ada kedua kahwin di Merlimau Melaka. InsyaAllah sekejap lagi kita pergi sana. Tadi dia okay, Assalamualaikum. Kita bawa sampai rumah kedua di Merlimau Melaka, okay. Rumah Cik Juman, okay. Kalau tak salah rumah, aku pun first time datang ini. Let's go. Assalamualaikum. Weh, aku jumpa orang kampung, kamu layan. Baru sampai? Ha? Baru sampai? Baru sampai, nak keluar dah ni. Aku takut salah rumah. Nak keluar dah ni. Ya. Nak pergi Melaka. Pergi Melaka? Jom. Takut salah rumah. Betul rumah ya? Betul rumah dia. Ada. Dari mana nak ke mana ni? Ada. Baik kamu layan ni orang kampung. Jom. Sampai juga. Mana jangan? Ya. Ada dessert apa semua, cendol, bagi aiskrim, kuih, gorengan lain semua ada. Menu macam-macam ada. Alhamdulillah. Kamu tak jumpa ni kulaan. Ni. Ni outai ni. Ya Allah, perut. Ni apa cerita ni? Berapa bulan ngandung ni? Kau cakap aku kau berkurang. Ngirim je. Kau bila sampai? Malam. Sampai malam dah? Oh. Belum sana ni? Mau kau sini Menteri? Okey. Makan lu. Alright. Mana makannya? Mana spesial? Okay geng, Assalamualaikum. Akhirnya sampai juga kita di Merlimau Melaka. So sekarang jam 12.13 minit tengah hari lah. So makan dulu. Makan nasi minyak rumah Cik Jeman, Cik Kamal kita. Alhamdulillah sampai juga hari ini dengan family yang ini. Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum. Selamat sampai saya daripada Sabak Bernam sampai ke Jasin Melaka, Merlimau. Okey, selamat pengantin baru. Kami ucapkan kepada pengantin baru hari ini. Siapa yang hadir, kami ucapkan terima kasih. Yang jauh atau dekat, semoga pulang dengan selamat. Ini keluarga saya. Kenalkan. Keluarganya ni. Ini my father. My mother. Father. Ni anaknya. Satu je. Lagi tu lah. Okey.
Ini aruh rumah kulaan di Melaka nih. Ini gingging kulaan nih. Selamat pengantin baru pada kulaan kita dan sanak sepupu nih. Baruhan di kampung mendapat Semujuk Melaka. Terima kasihlah pada yang jauh tu datang ke sini. Nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lah yang tak terhingga pada orang yang jauh tu. Bukan orang lain, orang dekatnya. Okay Man, terima kasih. Okey, terima kasih juga Cik Jiman menjemput kami datang sini ya.